Nenek yang medal ni. Oh, ni ya. Nenek yang medal. Ni dia, ni auto pass ni. Kat dah. Okey geng, selamat pagi dan selamat datang ke channel Gong Vlog. Okay, lah ni dah pukul 5 minit pagi. So untuk trip kali ni aku akan ke Singapura, tapi aku pun tak pasti lagi nak boleh masuk ke Singapura ke tak, sebab proses dokumen apa semua aku tak tahu. Ni first time aku ni, aku nak bawa hak ke Singapura dan first time aku juga aku akan masuk ke Singapura. Tapi sebelum nak masuk Singapura tu, aku akan singgah di rumah adik aku dulu di Johor dan aku akan tanyalah pasal dokumen apa semua. Kalau boleh masuk on the spot macam masuk Thailand, akan terus masuk lah. Kalau ada dokumen tambahan yang aku nak kena buat dan tak boleh masuk, nanti kita tengoklah macam mana untuk trip kali ni, nak boleh masuk ke tak boleh masuk kan. Dan untuk trip kali ni aku akan gerak bersama dengan seorang sahabat aku, DK, dan dia akan naik Yamaha PG1 untuk bersama dengan Hak ni. Dan jarak pi dan balik untuk trip kali ni lebih kurang dalam 1800 km. Kita tengoklah pukul berapa aku akan sampai di sana, dan aku nak ambil beberapa hari untuk nak proses dokumen apa semua tu dan bertolak balik tengok beberapa hari. Dan kita tengok juga Hak akan telan minyak berapa duit untuk trip kali ni. So untuk trip kali ni aku akan pakai rantai DID 428 fps dan juga minyak RT Racing Fast Runner 1040 multi level synthetic dengan ester. Okey, jom kita gerak ke Singapura. Harap-harap boleh masuk lah Singapura. Okey, jom. Okey geng, pukul 5.30 aku dah masuk Kedah. Sangkut traffic light. Okay, lah ni duduk ada di Changlun 5.30. Jauh lagi perjalanan kita. Nak sampai pukul berapa tak tahu ni. Pukul 7.10 minit pagi aku dah masuk Pulau Pinang. Tadi aku isi minyak tank pertama RM7.90. Okay, jom kita sambung perjalanan. Sampai dah. Sampai kita. Sampai dah Johor dah? Ya dah. Johor dah. Nak pergi mana kita? Nak pergi mana? Kita nak daripada utara nak ke selatan. Nak ke selatan sampai hujung, cross lagi. Cross lagi. Cross sampai Batam. Batam. Assalamualaikum. Okey. Ni, dari tu tengok abang pi hantar motor kat Thailand lah ni. Oh dia. Betul kan? Yang pi dengan 2 orang member abang tu kan. Betul. Ni baru nampak. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Kami nak pergi Tok Ipoh. Oh, Ipoh. Ni semua ni ya. Ya. Tu dia tengok motor ni dia kena. Saya Tengok dalam YouTube ni kan. Kan kira minyak. Easy dah ni. Kira cukup. Cukup clear dah. Okey. Sampai geng. Motor lagi pak. Ha? Tak turun motor lagi pak. Dok lagi. Dari sana sampai ni tak turun lagi ni. Okay geng, jom kita gerak. 8.30 aku dah masuk negeri Perak. Okey geng, aku dengan DK, Aziz, Ipoh. Kami nak pergi cari apa makan tak? Lapar tak sanggup dah ni. Dari pagi tadi pukul 5 lah, tak makan apa lagi. Sampai lah ni dah pukul 9.45 pagi. Dah ada di Ipoh dah. Baru cari apa makan tu. Okay, baik kita perkenal nasi ayam dulu. Nasi ayam dengan ni. Mana DK tu ni. So nampak. Okay, so aku dah ride dari rumah aku sampai ke sini dalam 300 km lah. Ada lagi dalam 530 km kita akan sampai di Johor. Lepas tu kita tengok boleh masuk ke tak boleh masuk di Singapura nanti. Jom lah ni kita makan dulu nasi ayam. Suara dengar tak tahu. Ni nak abang. Jangan pandang kami pelan tau. Tapi kami sampai memang. Sampai tetap sampai. Kau ingat tu.
Tapi naik bukit tadi memang pelan tu, tak lebih lah. Oh tak lebih lah. Oh. Hari tu servis TPS ke Total Body tu servis. Dah lama kan? Okey, lah ni pukul 10, 9 minit. Jauh lagi perjalanan kita ni. Okey geng, jom kita sambung perjalanan kita. Lama rehat dekat sini. Dah ni dah pukul 11 lebih dah wah. Oh ni 11 suku dah. So jom kita gerak. Liga masa pula. Let's go. Ni tank kedua, RM6.7. Okey geng, isi minyak penuh dah. Jom kita luncur. Pukul 1.30 dah masuk Selangor. Okey geng, nampak gaya ni memang basah pula trip ni geng. Oi, mampus. Hei, basah lagi. Aduh, kalau tak ikut kau ni, basah dah. Mampus, basah setiap trip ni. Oh, jangan tu. Hujan lagi. Tak, simpan handset apa tu? Apa? Kacau tengok. Setiap trip ni basah ni. Okey geng, jom bersedia untuk basah. Mampai basah setiap trip. Pukul 5.30 aku dah masuk Negeri Sembilan. Pukul 6 suku aku dah masuk Melaka. Pukul 7 aku dah masuk Johor. Lah ni kami berada di Simpang Renggam noh, RNR. So lah ni dah pukul 9. Ada lagi lebih kurang dalam 54 km guys. Kita akan sampai di Gelang Patah, rumah adik aku lah. So tadi aku dah telefon adik aku, dapat info lah kata mungkin motor tak boleh nak bawa masuk ke Singapura. Bukan mungkin lah, memang tak boleh bawa masuk lah. Sebab kita tak buat autopass. Autopass ni dia kena apply seminggu 2 minggu macam tu lah no, DK no. Ya. Baru dapat kad tu baru boleh masuk. Dia punya autopass tu lebih kurang macam Tahengo e-wallet kita lah kan. Kad Tahengo tu kan. $4 lah sekali masuk. Nanti ada lah. Tadi kita pun untuk sembang dengan budak yang daripada Malaysia kerja dekat Singapura. Dia pun duk habaq macam tu lah. Memang tak boleh masuk lah esok ni. Kok mana pun kita main-main dah kan. Kena cari alternatif lain jugalah untuk nak masuk ke sana. Mungkin aku akan tinggal hak dekat Johor. Lepas tu kita naik bas ke apa ke. Esok ni kita masuk lah. Masuk tetap masuk lah. Masuk tetap masuk lah. Cuma tak boleh nak bawa ni masuk lah. Motor masuk. Tapi tak apa, nanti kita adjust lagi noh. Main noh. Kali kedua pula. Nanti kita main kali kedua pula. Satu lagi, aku ada kontak Tuk juga. Tuk dia duduk belah Johor ni. So aku dah kontak dia. Kata aku nak sampai di Gelang Patah dah. Nanti aku akan pergi jumpa dia lah. Mungkin kami akan bincang sikit lah pasal nak masuk Singapura esok ni. So tak tahu lagi nak masuk dengan apa pun tak pasti lagi dekat lah. Noh, trip kita gagal lah noh. Bawa motor masuk. Apa-apa pun kita bagi sampai dekat rumah adik dulu dekat Gelang Patah, dan selepas tu kita rehat dan esok kita pick up lain lah. Macam mana?
Jadi kita sambung perjalanan. Nak rehat tak? Hari ni kita dah jalan 755 km. So hampa tengok ni keadaan rantai macam mana. Duk cekang elok gitu. Cuma lah ni aku nak tambah chain loop dengan ni chain cleaner. Okey, sebab tadi hujan, lepas tu adalah benda-benda duk lekat dekat ni. Dia punya apa? Habuk-habuk lah apalah semua. Dia lekat dekat rantai tu. So nak kena buang dulu lah. Lepas tu spray ni chain cleaner, lepas tu chain loop. Tengok rantai ni, rantai duk cekang elok lagi. Spray dulu chain cleaner. Buang dulu, lepas tu kita spray dengan chain loop. 755 km duk cekang elok ni. Tak kendok lagi. Aku tak pandai tau bab pomen, bab nak bercekang rantai ni. Memang aku tak erti langsung. Dan aku tak bawa tool, bawa spanner, bawa apa. Aku tak bawa ni dalam box ni, memang tak ada. So aku pilih untuk pakai rantai DID lah. Sebab rantai DID ni dia memang tahan lasak geng. Hampa bayang tau, 755 km rantai masih cekang. So memang sesuai lah untuk macam aku kan yang tak pandai pomen. Bila tak pandai pomen, pakai rantai macam ni lah. Panjang jalan memang tak payah nak buat apa dah. Cuma spray chain cleaner dengan chain loop ya, untuk cuci dia punya kotoran dekat rantai kan, dan spray chain loop bagi ada minyak balik. Yang tu je. So memang tak payah nak buat apa langsung. Rantai masih cekang, masih elok lagi. Aku tahu bawa motor lah, aku tak pandai pomen-pomen ni, memang aku tak erti langsung. Sebab tu aku pilih rantai DID untuk pakai trip kali ni. Dan memang aku dah pakai lama, sejak pakai RS lagi. Daripada RS tu aku dah pergi motor dah, Chiang Mai, Chiang Rai apa semua. Memang pakai rantai DID dan aku tak pernah tarik rantai pun. Pergi balik 2000-3000 km tak ada masalah pun geng. Tak payah nak tarik 2-3 kali, tak payah. Dan rantai dia pun tak mudah panas, sebab tu dia lambat kenok. Dia kena cari rantai yang memang tahan lasak macam DID lah. So aku percaya 100% lah dekat rantai DID. Aku dah pakai dah hampir dekat 4 tahun dah aku pakai. Sebelum ni aku pakai dekat RS. Dalam ni aku pakai pula dekat Hak, dekat Honda Wave aku ni. Memang aku puas hati sangat. Jom kita gerak. Dah ni pukul 9 lebih dah ni. Lebih kurang dalam sejam lagi kita akan sampai di sana. Let's go. Ni dia geng, adik aku. Nama Kit. Siapa dengar nama Kit ni? Dia. Ni, tak boleh masuk Singapura. Tak boleh naik motor, tak boleh. Dia kena ada autopass. Tak boleh. Awal-awal kita main maju. Dia autopass seminggu lebih baru dapat. Macam ni kita masuk siap, senang lah. Ya. Masuk siam, isi borang on the spot boleh masuk kan. So geng, memang tak boleh masuk. Kena buat autopass seminggu ataupun 2 minggu awal lah. Dapat kad tu baru boleh masuk dengan motor. So itulah, esok ni kita akan masuk dengan tuk kot mungkin. Autopass tu tahan setahun. Kalau kita masuk bayar berkali-kali pun boleh lah. Dia kena tanya ni, autopass tu ada expire tak? Ada. Berapa lama? 2 tahun tu, tak silap. 2 2 tahun tahun. tu lah. 2 tahun. Maksudnya 2 tahun tu kita boleh masuk anytime lah. Banyak kali pun tak apa. Betul. Tapi Tapi dia punya masalah kalau kita naik motor ni, sebab dia ada ERP. ERP tu macam dekat Singapura dia macam tol lah. Tapi kalau motor kita tak ada dia punya kalau orang Singapura panggil IU unit lah. Dia benda tu kita masuk kad kan. Macam smart tag lah kita punya kan. Kalau tak ada benda tu dia saman 70 Sing dollar. Dia kira 1 palang. Kalau 2 palang kira 3 palang kira 210 lah. Dia tak ada maksimum. 10 palang dah ada lah. Dah mungkin pinggan tuk kot esok. Esok pinggan tuk. Kit nak bawa kita dengan ni boleh ke? Saya pun tak buat autopass. Tengok Dana tak buat tau. Dana tak buat. Tak buat lagi, tak pernah masuk ni. Okey geng, so berakhirlah perjalanan kita 18 jam baru sampai di Johor dengan jarak 841 km dari rumah aku sampai ke Johor lah. Dan hak telan minyak RM35.5 untuk trip hari ni. So kita jumpa esok lah. Esok tengok aku akan masuk ke Singapura, tapi tak confirm lagi nak masuk ke tak masuk ke macam mana. Esok aku update sekali lagi. So malam ni tak ada apa dah, aku nak rehat. Kita jumpa esok pagi. Bye bye. Kunci ya ni patah. Kunci duk lah. Mana satu tahu? Jangan tekan ni, tak input. Apa ni? Okey. Hey, Tok. Hei, kau nuat boleh apa? Lan kau lan. Aduh. Dia Đứng, mày khao được gần á? Mày khao được gần.
Kamera ni. Aduh. Minat kan dia bagi kau tadi. Kata lah leh. Oh. Oh, tingkat tu kan? No. Tingkat tu kanไม่ต้องซื้อนี่อันนี้เงินก็เยอะสวย Cái tông cán cho nó vậy. เอ้ยไปเอาtingkat tuก็ได้เยอะเงินข่อยก็ได้แถมไปก่อนเงินข่อยก็ต้อง Đấy đâu. ได้ Để cho yang data đấy cọp lên. Chúng ta ăn lưu topไป top up ẩn đấy mình. ต้องปั๊บกันต้องปั๊บคือว่าถ้าไม่ต้องปั๊บก็ได้เดี๋ยวซื้อไปเก็บทีเดียวก็ได้ Nè nè. ยัง Rồi. ยังไม่เลิกยัง Mai để rồi top up mai lẽ chúng cầm ấy thôi packageได้ไหม No. Sử internet nó. ไอ้ปัญหาในยังไม่เลิกเนี่ยเนาะ Ồ, nè. เดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกเนี่ย Nè đứa này auto pass này. Cả đâu. มันวันนึงมันตัดกี่ดอลลาร์เดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกไม่ต้องโอนไม่ต้องให้ช่วยไม่เลย Hả? สำหรับไม่สำหรับข้าวมูตูโอโต้ไปไม่ก็เกี่ยวมูตูผมเลยอันนี้ Ini naik motor tu ADV tu ah. ADV ke apa? ID ADV happy 1000 corner tu. ตอนนี้ก็ Wah, naik ni. ADV 1000 corner tu. Okey. Lepas tu selain auto pass kan, apa lagi kita nak kena isi untuk masuk Singapura? My ICA Di online tu kan ya. Oh, dia buat online ya. Nanti dia sampai sana dia minta QR tu lah. Tunjuk kat dia lah. Tadi ada QR. Tak isi, tak buat apa lagi. Lepas isi Dia nak kena download app kan. Download app, lepas tu isi dalam app tu lah. Okay. Dia macam white card fizikal lebih kurang, tapi app ni digital. Maknanya kata dua tu lah, auto pass dengan dia punya app tu lah. Kan kita ada dah motor dan ni auto pass untuk nak masuk. Okey DK no, kita masuk 2 orang dah, dia tak boleh masuk. Tak tengok motor tu ah. Okey hak tunggu Tony dulu, nanti kita main lain. Bagi tuan dia masuk dulu, hak duk Tony dulu noh. Ni ADV dah. So kita akan masuk dengan ADV Tuk ni lah. Ni yang pi 1000 corner dengan aku itu ni. apa nama Madasik masuk Singapura dah ada siap. Oh ada siap dah. Okey. Ini kena cuk sini ya. Yang ni untuk apa ERP macam kira macam tol dekat Singapura kalau Malaysia kita tol lah. Masuk kat sini lah. Lepas kita masuk dekat custom, lepas tu dekat custom tu dekat clearance checkpoint tu Lubang nak masuk. ada apa officer kan. Ada kat situ first kita kena tampin dengan pasport Pawi, declare, lepas declare siap kena cucuk auto pass dekat mesin dia. Oh ambil kad ni lah cucuk lah. Cucuk dekat mesin dia dekat counter tu. Dia ada satu. Anyway tak apa. Mana-mana tak apa. Okey. Lepas tu dah cucuk, lepas tu masuk, lepas tu dia akan ada satu check. Lepas check dia check motor lah. Check motor, lepas tu dan lepas check dah masuk. Lepas tu yang kad ni masuk balik dekat dia punya auto pass untuk potong kat ERP. Kalau jumpa ERP dia potong dekat dia akan potong dia dekat sini. So kita kena top up bagi balik kat dia nanti. Tapi top up tak boleh lah, tak boleh lah. Dia nak belanja, tak mau kita. Kak, kalau nak belanja mai kena USD ni. Sing dollar. USD pula. Lepas tu nanti waktu keluar kena cucuk balik sekali. Kena cucuk dekat sana lah. Dekat kaunter tu sama mesinnya. Cucuk kat situ. Lepas tu time tu baru dia potong $4. Masuk pun cucuk, keluar balik pun cucuk juga. Tadi kita tak tahu ada berapa dalam ni. Dalam ni ada $14. $14. 14 jangan duk suka-suka dah masuk. Apa? Autogate. Autogate lebih kurang dalam 72 sen, 65 sen lah. Oh, sen lah. Okey. So waktu mana sesuai untuk nak masuk ni? Kalau tak jam sangat mungkin dalam pukul 10. 10 pagi. 10 pagi, lepas tu balik sebelum pukul 5. Balik kena sebelum pukul 5 lagi. Okey. Satu harap-harap jangan hujan. Daripada sini dari sini syorkan masuk ikut TOS checkpoint. Sebab kalau pergi Woodland checkpoint jauh daripada sini. Sebab gelang patah dia dekat dengan TOS ni kan. Lepas tu kalau dekat TOS dia lebih mudah. Kalau dia tengok area. Kalau kita tinggal kat area Skudai ke apa kan, kita Skudai apa Sentosa apa sana, keluar area sana okey. Sebab dia dah kira dekat pada sana. Tapi kalau dulu Gelang Patah ni syorkan pergi ni lah. Mana kata saya masuk kot TOS, keluar balik pun kot TOS juga noh. TOS juga. Yalah sebab kita duduk sini. Yalah tak tahulah. Kalau dia punya kod lah nak ambil. Nak raw kan. Kod. Saya bukan tak tahu kita ni. Tapi dia punya proses dokumen sama ah. Dua-dua sembadan ni. Sama. Dia masuk sini keluar sana boleh. Masuk sana keluar sini boleh. Dia tak kira sembadan mana pun. Tapi kalau sana jam teruk sikit. Oh belah Woodland tu teruk sikit. Okey. Yang lain tak ada apa kan noh. Motor, lepas tu SIM card lah sekejap nak pinjam SIM card lah noh.
Okay gang, aku nak sembang-sembang dengan Tuk Zak. Lepas tu sekejap kita masuk Singapura. Okay? Ada dah motor, ada dah otopah. Yeay. Berjaya masuk Singapura. Cuma hak tak boleh masuk. Tak apa, nanti trip lain kita main lain. Okay? Masuk Singapura. Okay, kalau ni pukul 11 pagi. Jom kita gerak. So, aku akan bagi hak dekat Tuk. Tuk akan bawa hak balik rumah dan kami akan ambil motor Tuk untuk ke Singapura. Nanti petang kita jumpa lain. Okay. Sorry tak boleh bawa masuk. Nanti kita main lain. Jangan teroyok. Okay, bye bye. Jumpa petang lagi. Okey. Kita kidnap dulu. Okay. Okey. Bye bye. Petang jumpa. Okay. Okay, yang kita jom Singapura. Yeay. Jom kan. Gerak ke Singapura. Kita naik tau. Takut kaki. Okay. Jom. Okay kan, kami akan masuk ikut border Tuas, okay? 26 km lah dari sini. Okay kan, lah ni kami berada di R&R Gelang Patah. So nak cari kedai tukar duit tu ni. Kami nak tukar duit tu. Tengok dekat mana? Oh no, money changer tu. Okay. Tukar duit tu. So dia punya money changer dekat R&R Gelang Patah. Dia ada dekat area yang lot-lot kedai ni. Yang aku baca review tu dia kata dekat dengan stesen minyak. Tapi tengok tadi stesen minyak macam tak ada lah. So dia duduk dekat lot-lot kedai ni. Ni. Hello, morning. Miss, saya nak tukar duit. Tapi saya nak pakai online banking boleh kan? Kena cash. Cash nak tukar kat mana? Saya nak ambil duit kat mana? ATM dekat situ je lah. Dekat Petronas tu lah. So kena pergi Petronas lah. Tukar duit keluar. Cash tak terima. Jadi kita kena pergi ambil duit dekat ATM. Ustaz, tanya siap-siap boleh tak? Kalau 50 Sing berapa duit? Duit kita senang je nak pergi jelok. 50 Sing berapa kita kena ambil? 50 Singapore dollar. 168 50 sen. Dapat 50 Sing dollar. Okey, settle ambil duit dan kita bertukar duit. Numpung kelam pula dah. Main dengan kon. Takkan nak basah pula kot. Basah nak apa? Dok kot, tak basah kot. Tak basah. Jalan kat sana basah memang tak syok ah. Tak basah dengan kon tak basah. Tak kisah. 50 Sing dollar. RM168, 5 kupang. Ni dia punya duit kertas dia. 10 Sing dia lebih kurang macam ni lah. Nampak tak tau? Ni. So kami dua orang, kami share 50 Sing dollar. RM168, 5 kupang. So kita buat challenge $50 untuk one day di Singapura. Cukup more than enough lah for 2 person. Cukup lah. Okay, masuk pergi makan, lepas tu tak ada shopping apa lah. Masuk pergi tengok suasana kat dalam. Cukup ke tak cukup? Kau kami jadi gelandangan minta duit pula lepas ni. Tak tahu lah. Okay, jom kita gerak ke Singapura. Dekat ni lah, dia punya border nak masuk ke ni, ke Tuas. Lepas pada tol kat depan ni, lepas tu terus jumpa sepadan lah. Clear? Jangan berhilang tu. Jangan berhilang. Hilang mampui, mahal. Jadi orang miskin tu. Dia punya rate dia 1 Sing sama dengan RM3.37. Kalau ni pukul 11. Oh, 11 lebih lah. 11 tengah ke 12 dah apa? 12 kot. 12 kot noh. 12 jam pun tak ada. Jam pun tak ada. Dan mungkin kita akan keluar sebelum pukul 4 noh. Kalau lewat kita lewat tak payah. Kalau lewat kod jam. Kalau lewat kita nak kena keluar pukul 9.30 malam noh. Kod duit tak cukup. Jadi itulah kita kena keluar awal sebab takut jam kan orang kerja ni kan. Depa balik pukul 4. So kita kena keluar awal. Jom. Let's go. Okay gang, dah sampai di sempadan. So kami nak settlekan dokumen dulu. Saya kita jumpa terus dekat belah Singapura. Okay, harap-harap mudahlah urusan dekat sempadan. So kita terus jumpa dekat Singapura. Alright.
Okey geng, settle urusan di Pulau Malaysia. So lah ni menghalau ke Singapura. Bye bye Malaysia. Welcome to Singapore. Tempat pertama yang kami nak singgah di Merlion. Okey, kami nak pergi ambil gambar dekat situ lah. 29 km dari border checkpoint. Okey, jom kita gerak. Kami dah sampai di tempat parking ni lah. So parking motor dekat sana dan kita jalan kaki. Ni dia. Dia punya bangunan. Bangunan apa orang panggil ni? Marina. Apa nama? Itulah. So jalan kaki dan Merlion duduk sana. Mungkin tengoklah macam mana saya ikut jalan kaki ke apakah. Kita ejah tengoklah. So dia punya bangunan ni. Sayang hak tak boleh masuk. Kalau hak boleh masuk ni boleh bawa pergi ambil gambar kan. Tapi tak apa lah. Trip lain lah kita bawa dia mai. So dia punya suasana Singapura macam ni geng. Banyak bangunan tinggi-tinggi lah kat sini dan parking pun yang berbayar lah. Memang kena bayar lah tempat parking. Tak ada benda free di Singapura. Dan Merlion duduk sana. Di tengah-tengah ni ada Tasik lah. Tasik dan Merlion duduk sana. Tapi Tuk kata jauh juga nak kena pusing 1 kilometer ke apa? 1 kilometer ke 1 jam dia kata. Dia pun ada 1 jam. Boleh nampak kan 1 jam. Tak lah aku pusing tu lah. Tapi tak apa lah. Pusing kot ni, boleh kot. Tak, kita kat situ. Kan kita nak ambil gambar tu. Lepas tu kita tengok depan tu kan ada jambatan tu. Jalan kaki je bawa jalan kaki tu. Kat situ lah. Sekarang ni pukul 1 suku ada orang tu. Lebih kurang tu lah. Hangat lah. Sekarang ni pukul 1 suku. 1 suku. Kau pergi ambil gambar dengan tu dulu. Bangunan tu. Ni lah. Masuk mai dan kita ambil gambar. Jalan-jalan kot ni lah. Ni dah suasana dah. Dia bangunan banyak bangunan tinggi-tinggi lah dekat sini. Dan orang sini pun jalan kaki. orang sini pun jalan kaki dengan naik gerek. Naik gerek free kot noh. Masuk free kot tempat parking apa semua. Betul je kita naik gerek betul je noh. No. Tapi nak kayu daripada sana 23 kilo. Jauh. Tak padan. 23 kilo jadi daripada. Okey kan. So nak rehat sat dekat sini. Lepas tu sat lagi kita jalan pergi dekat Merlion dengan ambil gambar. Okey geng, ni buat vlog macam ni lah. Dah motor tak ada. Motor tak ada, buat vlog lagu ni lah. Oh nak cari toilet tu. Toilet, kita tengok toilet depan jangan sakit tak? Nak cari toilet pun nak kena jalan masuk dalam mall ni. Tak tahu toilet. Toilet awam duduk taman mana tak tahu. Ada kat sini kena sihat jalan. Kalau rasa tak boleh jalan pun jangan mai. So mall dia berapa tingkat ni? 2, 3. 3 tingkat. Tak penuh-penuh buat vlog dalam mall ni. Selalu duduk dalam hutan lah. tak duduk dalam hutan, duduk atas bukit. Okey geng, ni kami dah jalan keluar ni. Ni dah Marina Bay Sands. Okey, dan di belakang sana tu dia hotel tau, hotel. So dia punya tempat untuk ambil gambar ni di bawah ni lah. Dia ada macam pelantak ke apa ni bawah ni. So ambil gambar di sini lah. Ni. Dan dia punya singa semua ayak tu duduk mana lah. Depan ni ya kot Tasik ni ya. Oh no duduk mana? Depan sana. Hangat dia. Oh no, nampak. Tapi kita rasa macam ambil gambar sebelah sana tu. Tembok main sebelah sini. Patut jalan kan? Boleh jadi tak? Oh ni dia. Wow, lawa geng. Dia kalau Okey geng, sebelum kita sambung tengok balik perjalanan aku ada satu produk lah nak share dekat hampa. Ni dia. Minyak enjin Toyo RT Racing Fast Runner multi-level static dengan ester. Ester ni apa dia? Ester ni adalah hasil tindak balas asid dan juga alkohol
Okey, memang ester ni sangat stabil lah pada suhu yang tinggi. Dan minyak ester ni bukan setakat berfungsi sebagai pelincir tau, tapi juga pelindung kepada komponen enjin kita lah daripada rosak akibat geseran. Sebab tu banyak depa pakai dekat minyak enjin jet dan juga kereta Formula 1. Okey, lah ni ester dah ada dekat minyak enjin Toyo Alti Racing Bob YP ni. Jadi untuk hampa yang suka jalan jauh ataupun suka travel dengan motor, memang sesuai sangat lah pakai minyak enjin yang ada ester ni. Okey, macam motor aku kan, aku pakai yang 1 liter yang botol warna biru ni. Dan bagi hampa yang nak dapatkan minyak enjin macam aku pakai ni, boleh beli dekat abang Bob YP ataupun boleh klik link dekat ruang komen lah. Aku dah tinggalkan link di ruang komen. Okey, jom kita sambung balik perjalanan kita. Okay geng, lah ni aku ada dekat airport Changi lah. So tadi ni naik MRT, naik main sini lah dalam masa setengah jam. Sebab duduk dekat Marina tu dia hangat. So tukar plan main sini lah, duduk dalam ni. So ni nak main tengok air terjun dekat airport ni. So ni dia kawan member Singapura lah. Perkenalkan diri, nama? Nama saya Azrul dari Singapura. Azrul. Bawa jalan-jalan. Ni orang panggil apa ni? Jual Vortex lah. Vortex Waterfall. Bagi apa? Vortex Waterfall? Yeah. Ni memang malam ada lampu. Oh dia. Memang ada ayak show lah. Ayak betul dia ni? Tak lah. Air betul lah. Tapi daripada... Tahu lah. Dia macam dia rotate kan. Dia ni kan. Tapi kalau ada satu train jalan lawa ke lah. Kan. Tadi baru jalan tadi. Jom kita jalan ke atas sana kau. Ambil gambar. Tapi atas kena bayar. Oh kena bayar. Aku dah. Tapi yang DK memang DK nak pergi tempat yang berbayar DK. Tak apa. Sebab tengok view dia cantik. naik atas sana boleh lah. Sana free lah? Free. Bayar berapa bayar dah kena bayar. Tahu lah. Zakat $5 kita no hal lah. Acik. Belagak. Tapi dekat bawah tu pun lawa kau kalau ambil gambar tu. Boleh lah. Tapi tepian. Berapa tepian? Hujan. Saya basah kan. Basah kan? Berapa? Boleh lah ambil gambar tak. Oh, maksudnya ayak ni dia turun bawah, lepas tu dia akan tarik balik naik atas lah. Tapi kalau malam sikit dia buat lampu lah, light show. Pukul 8 gitu kot. Sejuk lah. Sama lah macam dekat MBS sana lah. Kawasan tu. Buat lampu light show dia. Oh, dia akan sambung buka direct macam ni kan? Betul lah. Okay geng, jom kita turun pergi tengok dekat bawah pula. Jadi kita tengok dari atas kan. Ni kita nak turun pergi tengok dekat bawah pula. So kalau turun ke bawah ni memang tak ada bayaran apa lah. Cuma kalau kita nak naik ke atas yang bawah ada bayaran kan? $14 lah. $14. Kalau naik di atas, nampak di atas. Tapi bawah lagi cantik lah bagi aku banding dengan dekat atas. Wow, cantik geng. So ni dah. Dia punya suasana dekat bawah ni. Yang biasa main Biasa main? Kau first time? Tak lah. First time? Second time. Tak selalu lah. DK basah pun sana. Oh, DK memang dia suka. Suka mandi je. Ni dah. Wow. Okay geng, jom. Lepas ni kami nak balik ke Marina Bay. Okay, kalau ni dah pukul 6 dah ni. So plan memang dah tukar lah. Plan asal dia kita nak balik sebelum pukul 4, tapi dah terlajak sampai ke pukul 6 dah. So ni main jumpa member yang biasa pergi jumpa aku dekat Perlis lah. Kita punya plan kita lah, kita balik ke Marina Bay. So ambil masa lebih kurang dalam setengah jam kan DK no. Deh, setengah jam kan. Kita sampai di sana. Pergi ambil gambar. Dah lah kot. Okey dah kot lah no. Tak panas lah kot. Pukul 6 dah. Setengah tu lah sampai sana. Pukul 7.30. Lebih kurang tu lah. Sampai di sana. Dan kita ambil gambar. Lepas tu kita balik ke Malaysia lepas tu. So kita jumpa sana terus. Dah sampai di Marina Bay. So kami naik MRT tadi. Masa pergi airport tu bayar $2.15. Dan balik pun bayar harga yang sama juga. 2.15. Pergi balik 4.3 no. 15 dia 4.3. So jom kita jalan pergi dekat Merlion. Dah ni pukul berapa dah?
Pukul 3 suku. 7 suku dah geng. Malam dah. Main siang balik malam. Ni dia punya suasana waktu malam dekat sini. So dia buka lampu lah ni dengan hotel kat depan ni. Dengan dia punya jambatan titi tu pun dia buh lampu. Dan ni titi yang aku duduk lah ni pun dia buh color juga ni. Bukan buh color, buh lampu. Lampu color biru. So dia ada boat tu lalu bawah titi ni, bawah jambatan ni. Dan di belakang sana pun banyak bangunan lah. So ni 18 bangunan di belakang. So kita nak jalan pergi dekat Merlion. Okay, Merlion ni duduk belakang hotel ni lah. Hotel yang duduk depan aku ni, duduk belakang ni. So kita kena jalan kaki lah. Nak bawa motor tak boleh geng. Macam ni lah. So aku buat vlog macam ni lah. Nak buat macam mana, tak ada motor, hang pun tak ada. Lepas tu motor tu pun duduk parking kat tempat parking siang tadi lagi. Duduk kat sana lagi, tak pergi ambil lagi. So kita kena jalan kaki lah. Okay geng, dah sampai dah ni. Tu di depan sana hotel yang kita lalu siang tadi ni. So kita duduk sembarang belah ni lah. Dan hampa tengok orang ni weh. Nak ambil gambar lagu mana tak tahu kita. Ni belakang geng. Tu. So jom kita tengok Merlion. Memang ramai gila. Nak ambil gambar lagu mana ni. Tu dia orang tengok orang ni. Tu sampai ke sana tu. Ramai. Oh lemak. Mari dia kan. Nampak tengok orang ni macam mana. So belah tu hotel tu lah. Okey. Yeay. Kita keluar daripada tu lah, Merlion tu gila ramai. Aku dah tak berapa nak suka tempat orang ramai ni. So memang aku tak suka tempat orang ramai. Jadi aku masuk pergi ambil gambar, pergi ambil video bagi hampa tengok sikit. Lepas tu aku keluar. Dan ni aku dengan DK nak jalan pergi dekat stesen MRT tu. Ya. MRT dan kita balik ke downtown balik. Downtown Marina Bay. Sebelah sana lah sebab kita sebelah yang apa hotel tu. Sebab kita nak jalan kaki jauh. Memang jauh lah, nak kena pusing jauh. So kita kena naik MRT balik ke sana lah. Dan kita pergi ambil motor skuter ADV yang Tuk punya. Lepas tu kita keluar pada Singapura. Aku rasa tak jam dah kot dekat sempadan time ni noh. Jadi harap-harap tak jam lah sekejap lagi dekat border. Dan kita jumpa terus dekat motor lah. Sekejap kita update tengok macam mana dan jam ke tak jam dekat border. So kita tunggu tengok sekejap. Okay, kita jumpa dekat motor. Okay geng, dah sampai di tempat parking. So ni dah full. Siang tadi tak full, malam full lebih dah. So nu hotel dekat belakang tu. Okay. Jom kita keluar dari Singapura. Bye bye Singapura. Nanti kita jumpa lagi. Bawa hak mai pula. Oh tak payah. Okey, terus. Terima kasih banyak-banyak untuk trip hari ni noh. Sama-sama. Macam okey kat Singapura. Okey, cun. Mungkin lain kali lama sikit lah. 2-3 hari ya. Nanti kita main lain. Kita main lain nanti aku bawa hak mai. Boleh. No hal. Tak ada hal. Kali kita main kan, kita main kenduri kahwin dia. Ya insya-Allah boleh. Kalau orang datang kita kasih jemputan. Tapi jemputan bagi betul. Tapi stay one night kat situ. Okey, tak ada hal. Tapi kalau datang kalau tak situ pun situ. Apa yang tadi apa nama tadi? Fullerton Hotel. Oh, Fullerton Hotel. Lawa tu dia. Oh, memang lah. Tapi nampak dia. Okey. Mampu dah Lari. Sorry. So, nanti kita jumpa lagi. Kalau bila pergi polis bagi tahu. Boleh. Tengok sini Roger lagi lah. Okey. Alright. See you in the clouds. Bye. Dah sampai di sempadan Tuas. Border checkpoint lah. So nak settlekan dokumen apa semua. Kita jumpa terus dekat rumah adik aku lah. Dan aku nak ambil hak balik dekat Tuk nanti. Okay, kita jumpa terus dekat ni Pulau Malaysia, rumah adik aku. Okay.
Tu buka lampu lah. Okey geng, aku dah sampai di rumah adik aku lah. Ni dengan DK. Kelam dia pun pakat tutup lampu habis lah. Dia pun lena dah kot maksudnya. Settle one day trip Singapura pada kali ni. Dan aku nak rehat lah malam ni. Kita jumpa esok pagi noh. Esok pagi kita bertolak dari Johor, rumah adik aku, balik ke Perlis. 800 berapa kilometer lah, tak ingat lah. Dan $50 tadi tak habis kan? Tak habis. 20 berapa dolar ni? 20 lebih kan macam tu lah. Kami bagi dekat Tuk lah dan bagi balik dia punya kad autopass apa semua tu. Okey, settle. Ni buka pintu lah. Betul lah. Alright, kita jumpa esok pagi. Good night. Bye bye. Bye bye. Okey geng, selamat pagi. Hari ketiga aku berada di Johor. Tadi pukul 9.30 pagi. Untuk hari ketiga aku akan gerak balik ke Perlis, kat rumah adik aku ni. Dari Johor balik ke Perlis dengan jarak 823 km. So hari ni bangun lewat sikit dan cukup tidur apa semua lah. Jadi kita tengoklah sekejap pukul berapa aku akan sampai di sana. Dan hak ni akan telan minyak hujung trip nanti. Berapa duit? Jom kita gerak balik ke Perlis. 823 km. Jom. Pukul 1, kami dah masuk Melaka. Jom kita sambung perjalanan. Jauh lagi perjalanan kita. Woo! Pukul 1.50, kami dah masuk Negeri Sembilan. Woo! Pukul 4.20, aku dah masuk Selangor. Pukul 5.40, kami dah masuk Perak. Basah pula geng. Woo! Okey. Settle noh. Betul. Jom, saya gerak dulu. Jumpa lagi. Okey, baik. Lihat noh. Ambil apa lagi? Ada lagi 173 km lagi. 2 jam 44 minit. Harap-harap tak hujan dah noh. Tak hujan dah. Okey, jom. Okey, Gerak dulu. Jom geng. 173 km. Harap-harap tak hujan lah noh. Bagi sampai rumah terus lah, tak hujan. Okey, sekarang ni dah pukul 2 pagi. Aku masih di Pulau Pinang lah. Dan sekarang ni baru sampai di Sungai Dua. Tadi berhenti teduh hujan. Lepas tu jumpa member sat. Sembang lama jugalah dengan dia. Dia baru nak gerak balik ke rumah. Tak tahu pukul berapa nak sampai di rumah ni. Sekejap kita tengoklah pukul berapa. Aku update lagi. Sungai Dua ni baru sampai di tol. Jom kita gerak. Okey geng, pukul 3.50 aku dah sampai Perlis. Ni dah. Jom, ada lagi 17 km sampai rumah. Yeay, sampai rumah dah geng. Dah ni pukul ni 4 suku pagi. So baru sampai rumah geng. Dan untuk jarak pada trip kali ni pergi dan balik 1700 km. Dan hak telan minyak pergi balik lah noh, RM72 4 kupang. Masa perjalanan balik dari Johor balik sampai di Perlis hari ni ambil masa lebih kurang dalam 18 jam 19 jam macam tu lah. Sayang lah tak dapat nak bawa hak masuk ke Singapura pada trip kali ni. Tapi tak apa, nanti trip akan datang aku akan bawa masuk hak ke Singapura juga. Kita pergi check in dekat sana nanti. Dan terima kasih dekat hampa semua yang sudi layan video aku sampai habis. Dari hari pertama aku keluar sampailah aku sampai di rumah pada malam ni, pada pagi ni, bukan malam, pagi. Okey, pukul 4 pagi. Dan siapa yang nak beli rantai DID dan juga minyak enjin RT Racing boleh tekan link dekat bawah video ni. Aku dah tinggalkan link. So kita jumpa lagi di trip akan datang. Bye bye.